So hello guys, and selamat berpuasa semuanya. So this intro is actually, aku lupa nak buat intro. So hello guys, welcome back to another video on YouTube channel. And Assalamualaikum kepada semua yang berpuasa di bulan Ramadan. Yeah, okay. So sekarang ni aku dekat surau, and untuk this video aku nak jawab soalan-soalan yang korang bagi tu lah kan. Kan korang ada jawab, bagi soalan yang aku hantar dekat IG, dan aku ada post dekat yang aku ada post kat IG, okay. So aku akan jawab soalan tu in this video. Ya, tapi bukan style macam ni. Tak pergi balik aku sambung. Ini aku just nak buat intro dekat sini. Sebab apa? Sebab aku dah nak gerak on the way balik. Okay. So sebabkan sebelum aku balik tu aku saja nak buat intro. Macam intro ya, nak buat intro dekat sini. Sebab kat rumah aku tinggal nak set up je. Kalau gelap lah pula. That's audio untuk guys. Yes, korang boleh nampak. This is microphone right here. Sepatutnya aku kena pan video ni sama dengan paras kepala aku, tapi sebab aku terpaksa tinggi kan, sebab aku nak nampak kan. Tak, aku nak tahu. Kau ni duduk diam-diam ni. Okay guys, so untuk this video is actually different sikit. Sebab before this kan video aku semua kat atas meja atau apa kalau buat vlog kan. So untuk this video is actually different sikit aku buat, which is aku nak reply satu-satu. Aku nak reply soalan yang korang bagi dekat IG. Macam korang tengok aku ada letak link ataupun aku ada letak macam question untuk you guys bagi dekat aku, so that aku boleh reply in this video lah. Actually aku fikir aku nak reply terus je, directly, straight to the point, reply terus kat you guys. Tapi why not kita buat video kan, target engagement. Yes, okay. So untuk this video ada dua tempat yang aku pick dah actually, which is first thing first dekat IG, and second is link lah. Ada satu link NGL punya link. Mana soalan-soalan? Oh ni, yes. Bulan puasa ni dia punya panas dia lain macam tau. Dugaan bulan puasa orang panggil lah. So untuk first question yang aku nak reply, which is aku reply daripada Instagram dulu, which is soalan ni, ada ke company kecil minta abang untuk review barang? Actually untuk soalan ni tak ada. Tak ada pun any company ataupun any brand yang minta aku untuk review barang dorang, ataupun aku secara volunteer nak review sendiri barang dorang. Macam begitu. Sebab aku tak pilih company. Aku tak pilih mana-mana company. Aku just review barang yang aku rasa aku nak review kat you guys. So aku beli and aku review. Which is macam microphone ni aku review. Aku beli sendiri, tapi dia punya cara dia berbeza. Macam aku tak boleh bagi tahu lah macam mana cara aku dapat benda alah ni, macam mana aku cara dia semua tu aku tak boleh bagi tahu. Yang aku boleh bagi tahu, aku review barang ni dekat you guys. Tapi diorang tak sponsor ke barang ni. Korang faham lah benda tu, okay? All items yang aku review baru-baru ni untuk tahun lepas, which is daripada bulan Februari aku rasa sampai ke tahun ni untuk bulan Januari, baru aku repost video. Barang-barang yang aku review semuanya mostly memang barang yang aku beli sendiri. Tapi cara aku dapatkan tu which is tak menggunakan duit aku sendiri. Next question, okay? Untuk first question tak ada, okay? Tak ada, memang tak ada mana company yang minta aku review barang dorang lah. So untuk soalan kedua, puasa penuh tak? Hey, come on lah. Aku ni lelaki kot, takkan tak puasa penuh? Malu lah aku. Mesti kena puasa penuh. Untuk bulan puasa ni korang mesti kena puasa penuh. Siapa-siapalah, lelaki ke perempuan yang boleh puasa. Kalau perempuan mesti diorang ada datang bulan, so diorang tak boleh puasa. Itu nanti diorang kena ganti puasa after habis puasa. Okay? So macam lelaki pula, korang kena puasa gang. Penat macam mana pun try lah untuk puasa. Sebab bagi aku, korang yang tengah bekerja sekarang ni, aku doakan korang supaya tak membatalkan puasa guys lah. Alright? So itu soalan kedua. Puasa kena puasa guys. Bulan puasa mesti kena puasa, jangan risau. Untuk soalan ketiga, FYP TikTok sangat ramah. Biasa lah bulan puasa TikTok memang dia kurang ajar sikit. Aku tak tahu kenapa tiba-tiba keluar makanan tu, keluar makanan ni, which is Khairul Amin lah. Lepas tu ada lagi yang review food yang lain tiba-tiba keluar. Bismillah. Untuk ayat ketiga ni, okay, aku tak baca pun, tapi aku faham lah ayat dia ni. Dia tanya aku, what is my dream car? Macam tu lah dia punya soalan dia. Okay. So untuk aku punya dream car, kau tanya aku dream car, of course yang besar-besar punya kereta lah. Kereta-kereta yang macam R35 ke, R34 ke. But mostly kereta-kereta lama lah yang aku nak target. Aku tak ada nak target kereta-kereta yang besar ke, tak ada. Tapi aku dah ada plan. Kereta apa yang aku nak beli dulu, dan kereta apa yang aku nak beli last. Tapi nak dapatkan kereta kena ada apa guys? Kena ada duit. Macam biasa, mesti kena ada duit. Alright, so itu je soalan dekat IG. Ada lagi nak soalan. Okay, ini untuk link untuk kat link pula. First soalan, awak suka dekat? Aku suka dekat semua orang guys. Semua orang yang suka aku suka dia balik. Macam gitulah. Tak ada suka kat siapa-siapa. Untuk soalan ketiga, awak terbaik. Terima kasih. Untuk soalan keempat, cuba cerita sikit lifestyle bang. Cerita lifestyle aku macam ni lah. Pada hari-hari sekarang ni, pada tahun 2025, lifestyle aku tak berbeza pun, sama je. Which is aku bangun tidur, and then aku akan sahur. Lepas sahur aku akan teguh subuh, sembahyang subuh. After subuh aku akan baring kejap, and after aku tak lelap aku akan bangun balik. And bangun balik tu tak tahulah berapa dia, tak ada fasa. Tiba-tiba bangun tu lambat sikit, kadang-kadang bangun sekejap sikit, macam tu lah. Tapi dalam bulan puasa guys, jangan banyak tidur. Banyakkan beribadah. Itu aku nak bagi tahu lah.
Soalan apa tadi? Lifestyle aku. Lifestyle aku biasa je lah. Tak ada pun lifestyle yang berbeza. Aku just lifestyle aku dengan hidup aku sendiri, dengan YouTube aku, dengan social media aku. That's is my lifestyle. Aku tak ada. Aku just bangun tidur and then aku plan apa yang aku nak buat video baru. That's it. Okay? Itulah lifestyle aku. So untuk soalan seterusnya, ni. Okay, kawan-kawan saya semua cakap awak comel. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat. Aku macam pelik kadang-kadang tau. Aku nak cari soalan yang macam mana nak bagi tu. Aku nak cari soalan yang berkenaan dengan YouTube aku. Tapi mostly soalan yang aku dapat semuanya soalan yang macam, kau suka siapa? Aku suka kau. Macam, bro, aku nak cakap pasal YouTube ni. Aku nak cakap pasal YouTube ni sekarang ni. Kau tanyalah pasal YouTube aku ke, pasal review aku ke. Macam tadi dekat IG adalah tanya pasal TikTok, review. Lepas tu ada cakap pasal TikTok, which is okay je. Aku tak kisah soalan apa, aku nak tanya je lah. Tapi soalan macam ni aku nak jawab macam mana. Kalau kau suka kat aku, suka je lah. Bagus lah. Jangan kau tak suka aku tak elok macam tu. Aku ada kucing kat sini kan. Sabar sekejap. Sini kau, orang nak tengok kau kejap. Tu sana. Kamera sana. Pandang sana kamera. Tu sana. Jangan pandang aku. Okay. Bulu kau ni dah lah cabut-cabut. Tapi tak apa. Nanti kau mandi Tahu. Nanti mandi tau. So, tu je soalan yang aku nak jawab. Ya, soalan ni aku malas nak jawab sebab aku rasa macam tak kena-kena dengan hidup aku. But never mind. So, macam tadi yang tanya pasal review, yes, aku dah bagi tahu yang memang review ni mostly aku review barang based on apa yang aku nak, bukannya apa yang orang nak bagi aku review. Di masa yang akan datang, mungkin kalau ada orang yang nak aku review barang dia, boleh je, no problem. Boleh keep contact aku je dekat aku punya Instagram ataupun dekat aku punya email. Okay. And also guys, untuk bulan puasa ni aku nak bagi tahu sikit lah kan. Kalau tak nak ada ujian, nak hidup senang lenang, nak tengok orang lain, hidup dia kaya je asal hidup aku miskin, jangan macam tu. Sebab mungkin dorang kaya, Allah bagi dorang kekayaan, tapi dalam kekayaan dorang tu Allah nak uji dorang juga. Allah nak tengok apa yang dorang buat dengan kekayaan dorang tu. Macam juga kalau korang yang macam mana korang berkemampuan kan, Allah uji korang dengan tak berkemampuan, and nanti mungkin Allah akan bagi lebih lagi pada apa yang korang lalui sekarang lah. Mungkin sekarang korang tak berkemampuan, nanti di masa-masa akan datang Allah akan bagi korang satu kejayaan yang korang tak pernah sangka. Macam tu. Okay, sebenarnya dekat dunia ni dah banyak pilihan yang Allah bagi, tapi kita je yang kena pilih sama ada kita nak pilihan ni ataupun nak pilihan ni. Pilih nak A atau B, ikut kita. Kalau kita pilih B lah jalan dia. Kalau kita pilih A lah jalan dia. Tak adanya B lepas tu akan bertembung dengan A, tak ada. Tapi yang pastinya hujung pangkal dia akan bertemu di tengah-tengah juga, which is mati lah. So sekarang pun dah pukul 4.30 and aku pun sekejap lagi nanti pun nak pergi bazar. Nak pergi bazar Ramadan kan. So kalau aku cakap lama, nanti kan lama pula aku nak kena cut kan. Okay, so I think that's all for today's video guys, and thank you so much for stay from the starting of the video until the end of the video. And aku nak minta maaf kalau aku ada tersalah bahasa ataupun terbuat korang terasa dalam video ni. That's all, and I'll see you guys on the next video. Bye.